Okey, so seterusnya Izzat nak ajar juga ni. Ni, tadi ingat tak Izzat ada bagi tahu yang kotak ni boleh jadi macam-macam. Boleh jadi robot lah, boleh jadi kereta, boleh jadi kapal selam dengan kotak ni saja. Boleh jadi apa tu kapal angkasa, boleh jadi alien. Macam mana Izzat buat Izzat? Macam mana kotak ni, kotak yang kecil ni boleh ubah jadi macam-macam. Okey. Ni Izzat nak bagi tahu macam mana kotak ni boleh jadi macam-macam ni, kapal angkasa apa semua ni. Ni, korang pergi dekat atas ni. Ni nampak tak? Bukan yang ni yang ni. Ni. Object mode ni kan. Yang ni kita sekarang ni dalam object mode. Kita ni. Kita nak bagi kotak ni berubah, dia punya bentuk, kita pergi dekat edit mode. Kita tekan kotak ni dulu, tekan kotak ni dulu, tekan edit mode. Kita masuk je dalam edit mode. Dalam edit mode, ada 3 benda lagi yang kita boleh edit dengan kotak ni. Dalam edit mode ni lah, yang membantu untuk kita tukar kotak ni jadi macam-macam. Jadi botol air lah, jadi beg lah, jadi sekolah lah, jadi bangunan lah. Dengan kotak ni saja, ni dalam edit mode ni kita boleh ubah dia jadi macam-macam ni. Ada 3 benda ni ada 3 benda. Yang pertama dia ada vertex select, yang kedua dia ada edge select, yang terakhir dia ada face select. Ni apa semua benda ni Zat? Ni Zat nak bagi tahu dalam vertex select. Ni kita boleh select bucu-bucu ni. Kita boleh select bucu-bucu. Dalam edge select, kita boleh select sisi pula. Benda-benda ni penting untuk kita ubah kita punya bentuk kotak ni nanti jadi macam-macam. Okey, tapi kita dah tak boleh select bucu dah. Nak select bucu kena ambil balik vertex select. Ni. Dia ambil bintik-bintik pula. Nak select ni, yang ni face select. Face select ni dia select permukaan sahaja. Okey, jadi tiga-tiga ni memang penting untuk kita ubah kotak ni, untuk kita kuasai supaya kita boleh ubah kotak ni jadi macam-macam. Okey, Izzat tunjuk contoh Yang ni korang tak patut ikut, korang tengok je. Okey, dengan kotak ni tengok Izzat boleh ubah jadi macam-macam. Tengok Izzat nak ubah jadi meja. Izzat nak ubah jadi meja kejap. Okey, ni Izzat dah masuk ni. Okey, Izzat nak ubah jadi meja kejap lah. Okey, Izzat ambil face select. Izzat turun bawah sikit. Izzat hold shift, tekan ni. Okey, lepas tu Izzat tekan E untuk extrude. Okey, tengok. Okey, Izzat keluar daripada edit mode ni. Izzat masuk object mode. Tengok. Tengok daripada kotak tadi dah jadi meja dah korang. Daripada kotak tadi dah jadi meja dengan bantuan edit mode ni. Edit mode lepas tu korang kena kuasai pula tepi-tepi ni. Okey. Korang kena fahamkan lah. Okey, tengok. Daripada meja tadi Izzat boleh tukar pula jadi kerusi. Tengok Tengok. Daripada meja tadi Izzat jadi kerusi pula. Jadi kerusi yang pelik sikit lah bentuk dia. Okey, tapi cantik. Okey. Wah, Izzat tengok jadi kerusi pula. Ni semua dengan bantuan edit mode ni. Masuk edit mode ni kita boleh ubah macam-macam. Nak jadi kapal terbang, helikopter semua boleh. Ni kena jadi kreatif je lah. Kena banyak buat latihan yang ni. Okey, Izzat undur balik. Ctrl Z. Izzat kena undur banyak kali ni. Lepas tu Izzat tekan object mode balik. Tengok Izzat undur banyak-banyak kali baru jadi cube balik. Yang seterusnya ni, Izzat nak korang fahamkan juga tepi-tepi ni. Ni nampak tak garisan merah, garisan hijau ni pula. Garisan merah, garisan hijau ni untuk apa ni Izzat? Okey, apa benda garisan merah, garisan hijau ni? Garisan merah, garisan hijau ni pun penting juga untuk kakak dan abang kena faham-fahamkan. Okey? Ni, garisan hijau ni, yang ni kita panggil y-axis. Garisan merah ni, Izzat kita panggil dia x-axis. Macam mana nak tahu ni kat tepi ni? Kat tepi ni dah bagi tahu. Tengok Y. Kalau kita pilih Y, tekan Y, kita duduk dalam pandangan Y-axis. Kalau kita ni X-axis. Ni pandangan X-axis.
Okay, dia ada satu lagi. Dia ada z-axis pula. Kalau kita tekan je tepi-tepi ni. Ni. Ni, garisan biru. Garisan biru ni tak nampak dekat sini ya. Korang kena pandangan yang betul-betul tepi punya. Baru nampak. Baru keluar z-axis. Ni garisan biru ni adalah z-axis. Jadi merah adalah x-axis. Biru adalah z-axis. Dan hijau adalah y-axis. Izzat, kenapa pula akak dan abang ni nak kena faham pula y-axis, x-axis ni? Kenapa pula kami nak kena faham ni? Penting ya akak abang untuk faham ya garisan hijau ni apa, garisan merah ni apa, garisan biru tadi tu apa. Kenapa penting Izzat? Kenapa penting? Penting akak abang. Ni. Contoh. Ni Izzat nak bagi tahu kenapa penting ni. Contoh, kalau kita buat robot, contoh, kalau kotak ni dah siap robot kan, kita pening. Izzat, akak nak buat robot ni, tapi pening lah. Mana pandangan tepi, mana kiri, mana kanan, mana atas, mana bawah robot ni, Izzat. Ni. Garisan-garisan ni akan bagi tahu mana tepi, mana kiri, mana kanan, mana depan, mana belakang ni. Korang tekan je tepi ni. Contohlah ambil tepi ni kan. Ni dia bagi tahu. Ni back orthographic. Back maksudnya belakang lah. Tengok tepi. Tekan X. Right orthographic. Tengok ni belah kanan. Oh, ni belah kanan. Tekan lagi. Ni front orthographic. Oh, ni pandangan depan. Barulah akak tahu. Maknanya yang ni belah kiri ke, Izzat? Cuba tekan dulu. Yang ni belah kanan. Yang ni pula, ni left. Ni baru bahagian kiri. Oh, yang ni kanan, yang ni kiri. Ni lah pentingnya benda ni. Tengok kalau korang tekan bahagian ni pula, z-axis, dia akan bagi tahu ni pandangan atas. Top orthographic. Ni pandangan bawah, bottom orthographic pula. Oh, ni lah function-function garisan-garisan ni. Okey, ni lah function-function garisan-garisan ni. Selain daripada nak bagi tahu kiri, kanan, depan, belakang, garisan ni pun berfungsi untuk buat macam ni. Korang tekan G, korang pilih dulu cube ni. Tekan G. Tekan X. Tengok. Tengok, dia grab, tapi dia grab dalam x-axis. Ni Izzat patah balik. Tengok. Izzat tekan G saja. Dia akan grab melilau macam gini. Tapi kalau Izzat tekan X, dia akan grab dalam x-axis saja. Kalau Izzat tekan Y, dia boleh kita grab dalam y-axis saja. Jadi rata lah korang. Jadi dia straight lah. Okay, z-axis pula. Tengok. Dia akan main atas bawah, atas bawah. So inilah kepentingan ZY-axis ni. Dia kalau untuk scale pun boleh juga. Scale, tengok kalau kau scale dia akan jadi macam ni kan. Cuba kau tekan Y. Dia akan scale dalam Y-axis saja. Tekan X, dia akan scale dalam X-axis saja. Tekan Z, dia akan scale dalam Z-axis saja. Tengok. Tengok dah ada rupa tiang lah. Dah ada rupa-rupa macam rupa-rupa bangunan lah kalau Izzat besarkan sikit. Tengok dah macam ada rupa-rupa bangunan lah kalau Izzat besarkan sikit. Ni kalau Izzat adjust sikit je lagi, dah boleh dapat rupa bangunan lah. Itulah kepentingan Z-axis, Y-axis, X-axis ni. Kalau rotate pun sama juga. R untuk rotate biasa je. Tapi kalau kita rotate dalam X-axis, tengok dia hanya berpusing dalam X-axis saja. Y-axis, tekan Y, dia pusing ke arah sini pula. Tekan Z, dia pusing macam ni pula. Jadi penting untuk kita tahu garisan-garisan ni, warna-warni ni. X-axis, Y-axis dengan Z-axis.